Sepertinya, Malaysia belum pernah berhenti dilanda berbagai masalah yang sulit ditangani. Permasalahan tersebut seolah-olah datang saling berganti. Mulai dari melemahnya mata uang ringgit, krisis pangan, serta naiknya utang negara. Tapi, bukan masalah itu yang akan kita bahas di video ini. Untuk video kali ini, Mimin akan membahas masalah lain, yaitu tentang kenaikan tarif listrik yang sangat membebani masyarakat menengah ke bawah. Melonjaknya tagihan listrik yang signifikan sempat membuat DPR Malaysia dibuat geram dengan tingginya harga listrik tersebut. Sehingga banyak anggota parlemen yang mengkritik pemerintah, terutama kepada Perdana Menteri Anwar Ibrahim, karena tarif listrik yang semakin membebani rakyat. Hal itu berbeda dengan negara-negara lainnya di ASEAN, terutama dengan Indonesia, yang mana harga listrik di Indonesia lebih murah dan terjangkau oleh semua kalangan, karena pemerintah Indonesia mampu mengendalikan biaya energi dengan lebih bijak. Beberapa anggota DPR Malaysia bahkan menyoroti kebijakan subsidi yang dianggap tidak mampu dalam menekan harga listrik di negaranya. Simak informasi selengkapnya berikut ini. Dulu, ada seorang hero di Malaya kita ini selalu bercakap untuk menurunkan harga minyak, harga elektrik dan turunkan kos sara hidup. Untuk elektrik, orang tersebut sebut nak panggil toke-toke besar, nak bagi minum air teh tanpa gula. Saya masih ingat ayat tersebut. Dan sebut akan bagi masa 2 minggu untuk bagi cadangan. Bagaimana boleh menurunkan harga elektrik? Saya jamin insya-Allah kadar elektrik seluruh negara mesti turun. Para beza. Kalau tidak kita panggil, kita panggil betul. Nak jadi pemimpin sudah kena tegas. Tapi sayang, sekarang beliau sudah tiada. Netizen mengatakan, ni suara netizen, mereka mengatakan jika arwah masih ada, pasti rakyat Malaysia takkan susah seperti sekarang ini. Tapi yang menariknya, suara beliau pasti akan berkumandang dalam medsos jika kerajaan menaikkan apa-apa harga yang akan menekan rakyat. Naik 5 sen pun harga minyak, orang bawah habis pengangkutannya, kosnya semua naik. Kalau dah minyak dengan gula naik, semua naik. Bukan masalah tak naik, dia kata di Singapura lagi tinggi naik harga minyak. Singapura tak ada minyak. Apa yang tak reti ni? Ya. Saya merayu sangat pada menteri, tolong. Kerana kalau kita kata, orang Islam kata, Jumaat tu penghulu segala hari. Ini bil air dan bil elektrik penghulu segala kenaikan. Dan 3 kali kenaikan elektrik, ICPT, kemudian mereka yang penggunaan 1,500 kilowatt sejam pada Julai tahun lalu dan tahun ini 600 hingga 1,500. Itu pun 6% kenaikan. Tambah lagi 2% SST. Orang Kedah kata mampu. Tolong, bil elektrik naik, bil air naik 21%. Tolonglah kalau 1 Mac ni, saya rasa keluhan rakyat ni susah. Minta supaya ada masa. Comeback pada soalan ni asas. Suruhjaan Jaya Tenaga tak ada bagi kelulusan. Kenapa tiada tindakan dikenakan ke atas TMB? Comeback soalan asas. Soalan saya. Ya. Relatekan dengan soalan. Soalan saya ialah. Soalan tak ada kaitan. Market need confidence. Why flip-flop? Dalam keadaan perang dagang, itu soalan saya yang. Okey, terima kasih. Tak apa. Terima kasih. Ikut fakta dan data. Ekonomi ini bukan wayang. Ekonomi ini dasar fakta. Faktanya pelaburan kita meningkat jauh daripada masa PM Penta. Faktanya adalah kadar pertumbuhan kita meyakinkan. Faktanya beringgit masih mengukuh walaupun keadaan geopolitik tidak menentu dan tarif dikenakan kepada negara lain. Itu faktanya. Autanya lain. Maknanya kita harus bedakan. Keduanya saya nak sebut soal tenaga. Semalam dengar ucapan tu. Masalahnya ni dengar dengan sentimen kebencian. Saya sebut, may I respond. Yang saya sebut semalam. May I respond to the call by Datuk Eng, OCCCIM. Datuk Tan Sri yang betul. I'm responding to his request. Apa dia request dia? Kenaikan tarif bagi industri. Faham tak? Bukan kepada negara, bukan kepada rakyat. Dan saya kata, itu pun tidak 14% seperti yang diumumkan. Okey? Maknanya respon saya itu kepada industri. Kerana
Kenaikan tarif kepada industri, kepada golongan kaya, maha kaya, nak kita nak pertahan ni apa dia? Kalau tak cukai pada orang kaya, nak tambah peruntukan untuk sekolah, untuk hospital, dari mana wangnya? Jadi kita kena terima kenyataan kenaikan tarif yang munasabah bagi industri dan golongan kaya. Dan saya sebut di depan peniaga-peniaga semalam, kita tidak akan tolak ansur, kita terpaksa naikkan. Tetapi tidak melibatkan 85% rakyat. Yang berhormat, dengar betul-betul ni, dengar dengan sentimen marah je. Ini masalah dia, ini penyakit marah, bukan penyakit fakta ekonomi. Jadi saya nak jelaskan di sini, ini kenyataannya. Apa yang disebut oleh TNB secara umum, itu kita dah tegur. Kerana kenyataannya umum. Saya katakan patut cerakin apa dia untuk kategori yang dinaikkan. Saya tegaskan semula, kenaikan kadar elektrik untuk industri akan berlaku mengikut kaedah ICPT mulai Julai. 85% rakyat tidak akan terkesan dengan kenaikan ini. Pak Presiden kata Perdana Menteri Malaysia, tahu tak instruksi itu maksud dia apa? Instruksi itu maksudnya arahan. Perkataan instruksi yang disebut oleh Perdana Menteri kita itu secara tidak langsung telah mengiktiraf kekuasaan Indonesia ke atas kita. Struktur yang sebenarnya yang boleh bagi tahu kata don't worry, 85% ni takkan naik. Base dia masih remain at 39 cent. Yang itu yang kita persoalkan. Jangan ada flip-flop lagi. Jerantut kata ada flip-flop. Tadi bila macam pagi tadi sahabat sebut flip-flop, yang Mak Boh Mak Tambun naik angin. Mana ada flip-flop? You must remember whatever that I've said last night. Chinese New Year itu adalah kerana nak beritahu mereka apa salahnya harga naik sikit-sikit. Bantulah. Engkau orang maha kaya. Saya nak beritahu siapa yang maha kaya ni. And I would like everyone, maaf Tuan Tua, rakyat kena sedar. Dia kata tak akan naik. 85% daripada pengguna dalam negara kita naik. Base dia 39 tak akan naik. Apa yang berlaku, rakyat kami di Tumpat masa kemarau sangat berdebu. Lubang-lubang yang sangat besar menyebabkan kesusahan kepada rakyat. Musim hujan sangat berselut. Dan hari ini banjir yang berlaku bukan lagi banjir biasa yang airnya setakat lutut. Hari ini menenggelamkan 80% daripada keseluruhan Tumpat. Tumpat ini ada 180 km persegi. Baru-baru ini dekat dengan 170 km persegi terbagu banjir. Daripada darat, daripada laut, hujan yang turun serentak. Dan bila berlaku projek-projek tempatan banjir tak disiapkan, ianya menyebabkan hari ini rumah rakyat tenggelam dan musnah. Baru-baru ini terdapat 69 buah rumah yang rosak. 8% tenggelam ini membabitkan 26,000 orang yang mengalami banjir di Tumpat saja di 48 PPS. 45 sekolah digunakan, 3 sekolah yang patutnya jadi PPS juga tenggelam. Baru-baru ini bukan hanya sekolah digunakan sebagai PPS, Wat Siam pun jadi PPS, IPT pun jadi PPS. Kerana apa? Kerana tak siap projek tempatan banjir. Jadi dalam hal ini saya mohon. Kalau dulu 2014 berlaku banjir besar di Kelantan, ketika itu PM berada di Hawaii. Bila pulang ke Malaysia terus ke Kelantan. Tapi hari ini PM berada dalam negara. Saya laporkan sendiri kepada PM direct. Tapi sampai hari ini saya tunggak Tumpat, PM belum lagi sampai. Saya mohon untuk PMX terus melihat kawasan kami di Tumpat yang mengalami seolah-olah mini tsunami, supaya isu yang berkaitan dengan fasiliti yang musnah, jalan, jambatan, sekolah, rumah yang musnah boleh dilihat sendiri dan tindakan segera boleh dibuat, kerana hari ini rakyat kita akan menjalani ibadah puasa tak sampai sebulan dan juga hari raya pun tak sampai 2 bulan. Jadi ini sangat menyusahkan rakyat dan saya harap ini diambil tindakan segera, kerana sampai hari ini bantuan wang ihsan RM1,000 belum lagi sampai kepada keseluruhan rakyat. Jadi dalam hari ini saya mohon supaya tindakan segera dibuat. Seperti itulah informasi yang dapat kami sampaikan di hari ini. Semoga dapat menambah wawasan bagi kita semua. Terima kasih.